Orang perempuan hargai suami. Saya banyak dapat aduan. Orang lelaki kadang-kadang dalam bilik lah, kalau dia nak sesuatu tu macam minta sedekah. Nyawa perempuan tu nice. Banyak orang lelaki menderita sebab tu. Betul cakap. Yelah, kadang orang perempuan ni dia ingat orang lelaki ni kena minta persetujuan dia semutlak je. Dia ada kuasa. Cubalah faham, orang lelaki tu mustahak kat dia tahu. Macam buat surat lah. Dengan segala hormatnya merujuk pada perkara tersebut di atas, saya dengan ini memohon satu segmen bersamamu mulai jam 9 malam sebelum jam 11 tengah malam adalah diharapkan pihak puan dapat memberikan persetujuan dengan kadar segera. Sekiranya persetujuan tidak diberikan, huru-hara malapetaka akan berlaku dalam rumah tangga kita. Jawapan segera pada pihak puan sangat dialih-alihkan. Yang benar suamimu. Kau tahu dia minit apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Kau hajar ni. Tak, saya tanya terangnya orang perempuan. Saya kata dalam perhubungan tu kan, dalam banyak keadaan suami minta ke sendiri minta, cakap. Dan kebanyakannya suami minta ke isteri. Perempuan jawab. Nah, suami. Oh, lelaki. Dalam banyak keadaan kita minta ke dia minta? Kita sedih. Jadi pada yang duduk seorang-seorang yang tinggal kat Sungai Petani tu, minta maaf lah. Gua tu.